Apa yang aku dah buat ni? Kak Nura, maafkan adik. Adik tak ada niat nak buat akak macam tu. Maafkan adik, Kak. Assalamualaikum. Salam. Tok Ya. Jauh menung ni. Kenapa demam ke apa? Tak sihat? Tak adalah. Serabut. Fikirkan pasal Z dengan Nura ni. Ada ke Z tu marahkan Nura? Sebab dia kata Nura ni sengaja kenakan Idayu pada dia. Nak suruh Idayu tu kahwin dengan dia. Awak ni. Betul ke? Ni kalau diam ni betul lah kan? Niat Nura tu baik. Ya tahu niat dia baik, tapi kalau tak kena dengan cara dia. Tengok Zack termenung jauh. Tak ada apa lah, Mak. Mana boleh tak ada apa. Abang perhati je Zack dari tadi. Dari sebelum majlis mula lagi. Senyap je. Abang ajak masuk pun Zack tak nak. Kenapa ni? Zack tak suka ke dengan majlis hari ni? Bukan? Dah balik nak makan dengan isteri. Tak boleh ke? Masak apa? Saya tak masak lah sebab awak cakap awak tak nak. Macam ni lah. Tapi kenapa kau kena bertunang dengan dia juga? Tak ya, Zek? Ha? Aku perasan juga. Banyak lagi doh perempuan kat dunia. Zack? Apa yang Zack dah buat dekat Ayu? Zack buat apa, Mak? Zack mana ada buat apa-apa? Lebih baik Zack berterus terang je dengan Mak. Mak bukannya budak-budak ataupun kawan Zack. Zack dah buat apa ni? Cakaplah. Mak cakap apa ni? Zack tak faham lah, Mak. Tu, Ayu tu ada kat depan tu. Nangis-nangis. Dia kata Zack tak nak jumpa dia, tak nak layan dia. Kenapa? Zack! Zack! Oi. Apa masalah kau, ah? Kau nak apa? I sajalah datang nak jumpa you. Kau nak datang jumpa aku buat apa? Apa benda yang penting sangat sampai kau kena datang sini jumpa aku? I nak ajak you teman I. Teman? Weh, kau ni budak kecil ke sampai aku nak kena teman kau? Kau tak dapat cari aku kat office, kau datang cari aku kat rumah aku. Apa masalah kau? Sorry, Zack. Weh, aku dah meluat nak tengok muka kau, kau tahu tak? Kau berampus daripada rumah aku. Berampus! Kau melihatku saat ku jauh. Uncle, salah ke Ayu nak pergi jumpa dengan tunang Ayu sendiri? Salah tu tidak. Tapi cuma cara dengan tempat tu tak kena. Ayu tak boleh campur adukkan masalah peribadi ke pejabat. Sebab pejabat tu kan tempat Zack cari rezeki. Tak elok. Uncle sendiri pun selalu pesan dengan Zack, jangan buat perangai macam tu. Ayu tak ada niat pun Uncle nak kacau Zack kat office. Kau perasan tak? Sejak akhir ini, bos kita nampak macam tak turus lah. Kenapa? Aku perasan juga tau. Aku rasalah kan. Ini mungkin sebab tunang dia. Yelah, kau tahulah bos. Mana suka lah yang benda-benda merapu kat office ni. Aku rasa pun macam tu lah. Dah lah tunang dia datang office buat drama pula tu. Confirm lah bos kita malu. Tak boleh. Tahu kau. Tu kalau aku jadi bos, memang good